Nama dia Syak Ting Ting. Dia ni ketua mafia dekat sini, aka Alung Kawasan. Dia dengan budak-budak dia sekarang tengah cari seorang mamat ni, yang bapa dia hutang dengan Syak tapi tak hati nak bayar. Dah tua sedarlah diri, rumah kata pi, kubur kata mari. Syak juga dikenali dengan gelaran Money Killer. Dia bagi orang hutang, dia cari balik duit dia. Tak dapat bayar, lu mampus. Mana itu budak? Suruh cari budak kata dia. Mana? 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 Mana itu budak ah? Pak Cik, tong lah daun. 3 orang ya? Biasalah, mereka tak tadi semua tu tak main tu. Tak balon tu 3 orang. Macam mana nak untung? Kalau ramai baru sedap sikit. Ni duit ni punya ni. Sabarlah, puy. Sakit dia pemai lah tu. Kita jalan. Potong. Cong. Potong lah. Kau naik. Bo. Amboi, seronoknya menang. Ni baru menang judi, belum menang ke akhirat nanti. Kena libah penenang semua cukup. Kau bukan terbaik buat Ish. Aku dah abang mai dah. Dah tua tu sedarlah diri. Sebab rumah kata pi, kubur kata mari. Badan dah bertanah, batu 2 duk menanti. Oh, ada 4 ni kan nak ajak member main judi ni. Oh, sabutlah dia pun tak nak. Tia! Baby! Wah, baby! Baby! Ya. Main set. Apa dia? Ya, kenapa? Hari ni tak nak kerja, Lim. Pagi, tengah hari, petang, malam. Titok. Kita apanya? Apa tak Nak nampak? ambil buat keripik ni, tu goreng. Apa tak nampak? Makan. Apa tak nampak? Siang malam saya buat keripik. Abang ada bagi duit? Hari menjawab. Tengok abang buat apa sekarang. Ni boleh bagi saya makan ke? Boleh bagi saya makan? Hanya ngambil tahu pasal urusan apa. Yang ni lah bagi abang untung, kan tahu tak? Mana tahu pasal ni. Apa yang untung bang? Sampai bila boleh jadi macam ni? Kalau macam ni dah panggil abang. Tak tahu dah nak cakap. Ni jawab dah. Pergi masak. Pergi masak. Jawab lah ni. Masak apa bang? Tu. Apa keripik ni? Masak keripik. Ada keripik. Saya nak meniaga lah bang. Saya nak meniaga tak ada modal tak? Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Kini sendiri di
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji, usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci, hanya satu untuk dirimu. Hello bos. Sorry tak dapat tangkap hari. Lu 3 ekor bikin kerja macam pundek. Dah, balik. Okey bos. Ah, 10K. Jangan tak bayar tau. Tak bayar aku cari yang balik tau. Saya tahu saya bayar. 10K ni ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih bro. Jangan begini saja. Biasalah bro. Jangan. Berapa kali awak sudah cakap? Cari itu budak. Mana itu budak? Mana itu budak? Kau sudah cakap cari. Sial. Mana itu budak? Mana itu budak? Kau sudah cakap sama lu cari. Mana itu budak? Kau sudah cakap sama lu cari. Ini lu punya budak-budak. Kau suruh cari. Apa tak boleh? Sial. Lu mau kena itu macam ah? Lu mau? Hei. Gua mau. Lu orang cari dia punya adik. Dia ada adik. Itu perempuan. Kau mau itu perempuan sampai sini sebelum pukul 6 petang ini hari. Cari. Aku pulang ke desa dengan satu matlamat, iaitu aku ingin membahagiakan keluargaku dan aku ingin menebus segala kesilapanku yang lalu. Dan aku juga berharap dengan kepulanganku segalanya kembali indah. Balik dah nak tak guna ni. Menyusahkan orang. Assalamualaikum. Apa? Ambil sini kenapa? Nak menyusahkan aku lagi? Salah ke saya nak balik sini? Adik mana? Kalau lah macam adik Ami. Seketika itu sepi mencuri hati, ada suara hujan. Mana itu budak? Suruh sebelum pukul 6 tak sampai lagi. Mana?
Sini, bos. Baru sampai ah. Lewat 1 minit. Tak apa, cepat. Bawa dia naik. Cepat. Lambatlah, cepat. Han duk tanya banyak, Han nak bagi duit dekat aku ke? Tak ada apa. Saya pun nak cari kerja kat sini. Mana tahu boleh tolong, saya tolong lah. Biar saya kerja. Saya pinjam emas ni. Kiranya di kau tak bahagia, Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat aku kehilangan. Oh biarlah aku pendam tangis di hati. Seandainya aku yang pergi dulu sampai mati, ku kan mencintai kamu karena engkau lah bidadari syurgaku. Hello. Lu nak date lu, kasih hantar duit wah. Wah bagi masa 24 jam. Kalau tak, lu dengan adik lu boleh pergi mampus. Mana barang bos yang minta? Ni barangnya. Bagus. Sial!
Jom. Bawa. Bos. Budak. Gua suruh cari beg. Tapi lu buat apa? Beg yang gua suruh cari. Mana? Bangun ah. Bangun. Mana itu beg? Gua suruh lu cari beg. Mana itu beg? Hah? Beg dengan aku. Mana? Hah? Kenapa lambat ah? Lu mau mati ah? Hah? Aku sedar kat sini. Apa sedar kat sini? Habis siapa mau ambil lu? Hah? Tak tahu. Tak ingat ah? Lu memang bodoh lah lu. Lu memang bodoh. Hah? Sial! Hei, sial! Lu orang ah? Mau buat apa sama dia? Lu buat. Gua ada kerja. Bangun. Hei, stop. Lihat kau ni. Makan kayu. Tetap. Kau lepas lagi. Siap. Kau jom ke atas. Aku rasakan terlalu dalam. Lambat kerja baik. Tunggu lah.
dua orang. Mari. Bila ku timbul korang tenggelam, ku minum air sambil menyelam. Sekali sergap buat korang hilang telur tapi masih sibuk mengeram. Aku macam Jackson Voorhees, Jumaat 13 panggil polis. Aku one man army boleh bakau punya. Kau nak hutang aku kan? Ni hutang kau. Sial. Sini, aku berapa sini? Hidup penuh dengan ujian. Jadi, tabahlah menghadapi dan siaplah untuk pergi. Pergi setelah berjuang demi kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.